Kenyataan Persatuan Perubatan Malaysia MMA tidak berasas. Demikian tegas seorang pemerhati susulan kenyataan MMA yang membangkitkan isu klinik haram di sekitar Kuala Lumpur apabila warga asing didakwa menyamar sebagai doktor dan mendispen ubat tanpa kelayakan atau pendaftaran. Pemerhati menegaskan jika warga asing menggunakan khidmat hospital kerajaan, negara yang akan menanggung kerugian. Tegas pemerhati jika komuniti itu mendapatkan rawatan di hospital kerajaan, ia akan menambah beban kewangan negara kerana peruntukan dan subsidi sepatutnya disalurkan untuk rakyat tempatan. Pemerhati menambah jika warga asing memilih mendapatkan rawatan di klinik komuniti mereka sendiri, ia secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan kewangan terhadap hospital dan klinik kerajaan. Pemerhati berkata selagi perkhidmatan itu tertumpu kepada komuniti mereka dan tidak membebankan fasiliti kesihatan awam, keutamaan kerajaan wajar diberikan kepada rakyat Malaysia. Bagi pemerhati, peruntukan kesihatan awam seharusnya diutamakan untuk warga negara dan tidak menjadi beban tambahan akibat pertambahan pesakit warga asing.